Mau dijadikan cerita waktu banjir hari Selasa lepas, pokok getah belakang prasekolah tumbang. Jadi waktu banjir silaplah nak diatur dulu. Hari tu banjir dah surut, baru dapatlah kami orang meneruskan kerja-kerja memotong kayu-kayu tersebut. Jadi itulah kerja-kerja kami orang. Panjang pokoknya. Aku pun turun padang. Si kisahlah kamah berpeluh ke sekolah aku. Rezeki aku kat situ. Dengan baju batik, kamah, siapa?